Pagi ni penuh. Standby. Esok pagi kita berperang. Cuba 82 nombor kita dapat kali ni. Ongnya. Ini tak. Jadi wajib tampak kat depan kan? Nombor insyaAllah. Wah, nombor 27. Patut tadi 272, tapi tak dapat. Nombor tu dah ada orang ambil. Tapi 282. Naik motor sampai ke Kashmir.
tadi. Tengah tangan. Aduh. Lepas tu helm lah ada orang berhenti. Bertiga. Jauh bertiga aku belum dah kata jadi kita tunggu dulu. Sekarang dia tu jatuh bakri tu, jatuh dalam sungai. Ya dah Allah. aku tunggu ke dia. Tunggu aku cakap mana. Tengok motor sampai. Aku cakap, Okey. Kita tinggalkan Syah kat sini. Sebab Syah tolak motor bawa balik. Kita teruskan perjalanan dengan Zaid. ucapan sebelum jalan ni? Okey, Assalamualaikum guys. Hari ni kita ucapkan ribuan terima kasih kepada rider-rider kita. Termasuk yang empunya video, termasuk abang kita yang sana yang pakai KTM 450 tu. Ini dah kategori sebagai rider yang tak takut bini. Yang ada wawasan. Yang ada wawasan guys. Okey, jadi hari ni kita ucapkan ribuan terima kasih
kerana mereka semua ini berkecimpung dalam bidang yang tidak ke arah tidak sihat. Tidak Jadi ini adalah satu cara yang boleh menyihatkan badan dan secara langsungnya mereka ini juga adalah anak jati Greek. Tu. Anak jati Greek. Oh. Walaupun rupa mereka lebih kurang macam orang hutan, mereka ini adalah berwibawa. Okey, sekian saja ucapan kita di Jeli Natural Mega Trek 1.0. Mantap. Mantap. Leceh bila dah berhenti. Sedap dah momentum dia. Aduh, tak ada laluan langsung. Aduh. Oh. Congek-congek motor. Congek motor. Tengok ni ha. Oh wow, mantap dia kata. Ha, Mantap. mantap. Jeli Mega Trail. Jeli Mega Trail. Padu. Okey, terima kasih bang. Dari mana bang? Kuantan. Kuantan Pahang. Ini orang Kuantan datang. Baguslah ya bang. Musik motor. Tak boleh. Tinggi tak? Sambil-sambil tolak.
Bodoh tu. Ada. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Orangnya macam mana? Follow ah? Dia follow kita tak? Traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Maybe next year in Madrid or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes too late? Oh, traveler, the world is your open gate. Kalau jatuh tu memang penat. Alkisah, kita jatuh tergolek di bukit ini kerana mengubah. Bawa teneri tak jatuh Oh, kalau buat teneri tak jatuh ni. LX jatuh pula. Bawa teneri aku yang asyik jatuh lah. Aduh, bukit kan. Patutnya cun lah jalan ni, tapi tengok batu tu macam teruk sangat. Ubah jalan. Ubah tayar belakang lari. Kena batu tu, batu mana dah. Terus. Yes. Okay, jeli ni dah start lah, jam kosong berbukit. Naik. Cacak. Waktu dia turun balik macam tu ha. Naik tak ada maaf. Turun pun tak ada maaf. Oh, kita tengok hotel lalu. Go!
Senang betul dia lalu. Ni makan apa? Ha? Ni makan apa? Aku makan nasi ke? Tapi jeli Mega Trail terbaik. Baru ada cabaran. And I just stood Power gila. afraid of fate. If I don't take that step today, you'll vanish with the train, and I'll never see your smile. Oi. Rasak ke depan tau. Oh, basah tau. Pulang tu tau. Hai, panas tau. Temperature mana? Ui, pulang tau. Nyala. Bunyi motor tu macam ada urak. Oh. Wah, rasa kelas habis dah tu. Macam kelas habis bunyi. Berik kepik. Apa? Berik kepik. Lagi lah berat je dia anjing. Padahal abang tolak tadi. Payuh nampak. Sejuk dia lepas ke balik. Okey tu. Okey dah. Sarapan kita pagi ni. Tengok ada Chef Shah kan. Ayam Tengah memasak Ini masak yang terbaik. daging tambah petai. Apa ya lauk hari ni? Tu kita ada telur dadar pizza tebal. Nasi putih. Lagi sambal bilih pula. Banyak. Tengok. Apa ni lauk tu? Dah kata nak sambal bilih, pakai petai tengok. Bahaya lagi benda dah tu. Ini side. Ini air terjun. Air terjun pula dah. Sungai. Sungai berbatu-batu. Yalah. Boleh lah. Layan-layan. Layan-layan sikit. Oh. Ini sungai. Ada air dalam sikit. Ujung.
Ya, lagi keindahan alam semula jadi di Jeli Mega Trail. Ini ni round 2. 80 kalau dia kata sikit 13 km. Tapi tengok jangka masa sampai 5 jam. Tahu kalau hardcore secara mana baru. Yalah. Jeli Nature Mega Trail. Ni dia jeli ni. Tu, nama ikan bakar. Ikan bakar 49 tepi sungai. Makan. Orang jamu kita makan. Ikan bakar. Bulan 8 tu aku pergi Bakar. Ketuk. Aku pergi naik Thailand tu ada Lobster. balik ke Singapura. Ada balik kita telefon. Ikan bakar. Ada pergi tak boleh janji pasal kita nak kejar masa. So, review ikhlas dari aku. KLX 250 memang boleh main trail. Sedap. Nimble. Dan ada power lah, boleh panjat bukit tinggi apa semua. Cuma dari segi berat dia tu ada rasa sikit. Bila kita rebah 3-4 kali, rehat sikit-sikit okey, boleh angkat. Cuma bagi orang yang tak larat, letih jugalah. Tapi okey lah, enjoy. Bawa motor ni memang enjoy. Aku tak rasa cabaran kat depan tu semua tak boleh lalu. Semua kita redah je. Janji sampai. In the room, hard go, kaboom, kaboom.